Aku tak tahu macam mana TNW dia boleh came out dengan mikrofon sebagus ni. So guys, sekarang tengah try satu mikrofon daripada TNW, which is TNW X29. Benda pertama yang aku nak puji pada mikrofon ni, dia punya sound quality. Harga mikrofon ni di bawah RM100, even tak sampai RM80 pun. And yes, aku surprise dengan dia punya sound quality yang korang boleh dengar sekarang. And sekarang ni hujan dekat keliling aku pun sedang merakam outdoor. Kau tengok sekarang ni kan. And even aku tak on pun lagi dia punya noise cancelling. Memang suara aku saja yang akan dengar, and bunyi hujan memang korang tak akan dengar. And yang best juga untuk sampling rate dia sampai 48 kHz. Kalau nak bandingkan dengan mic dengan range harga dia macam ni, yang itu kebiasaannya 32 kHz sahaja. Untuk jarak recording korang boleh go sampai 50 meter. And untuk bateri boleh bertahan sampai 18 jam dengan charging case dia yang ni. Korang tengok compact kan? Yang ni aku suka sebenarnya. And yang best, korang akan dapat 2 receiver dan juga 1 transmitter. So ada option untuk Lightning ataupun Type-C. Yang best juga dia jenis magnetic dan juga clip. So overall untuk korang yang nak cari sebuah mikrofon yang murah tapi still ada quality serius, mikrofon daripada TNW ni memang the best budget mikrofon yang korang boleh dapatkan sekarang. So macam biasa guys, kalau korang nak, link ada dekat bawah.